Misalkan Kim Siang daripada Sisi Advisory atau Segi atau Kang Sisi 49. Ya, hari ini Segi Cerik Kewangan tentu di kerja sebagai salesman di dalam bank. Jadi apakah kebaikan dan keburukan daripada ciri kewangan? Apakah yang kita boleh pelajari daripada kerja dalam salesman di bank, ya? Jadi di salesman ni, di bank ni mesti jual insurans lah, jual loan lah, ya. Ya. Jadi kebaikan mendalami lautan ilmu kewangan, ya. Kerjaya sebagai salesman bank ibarat mendapatkan pas masuk eksekutif ke bilik rahsia kewangan, ya. Pakar produk, anda akan menjadi seorang arkitek yang mahir dalam merancang penyelesaian kewangan. Ini memaksa, ya, anda untuk memahami setiap selok belok produk bank, ya, dari akaun simpanan asas, pelaburan kompleks seperti unit trust, bond dan kepada pinjaman perumahan dan peribadi, ya. Doktor kesihatan kewangan, ya. Setiap hari anda berdepan dengan diagnosis kewangan. Pelanggan akan melihat secara real time corak dan perbelanjaan, ya. Jadi rangkaian profesional anda berpeluang membina hubungan dengan pakar-pakar dalam bincang kewangan, ya. Sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.